Bayangkan satu kota di pinggir Lautan Hindi. Bukan Melaka, bukan Aceh, tetapi sebuah pelabuhan tua di pantai barat Sumatera yang hasil kayu wangi dan kapurnya pernah sampai sejauh Mesir Purba. Hari ini kita memanggilnya Barus. Sebelum kita teruskan, ada satu perkara penting untuk difahami. Dalam konteks sejarah, istilah Melayu tidak merujuk kepada negara moden seperti Malaysia atau Indonesia. Istilah ini merujuk kepada lingkungan budaya Nusantara Purba yang merangkumi semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, pesisir Kalimantan dan wilayah-wilayah serumpun yang berkongsi bahasa Austronesia, adat dan jaringan perdagangan yang sama. Barus terletak di Indonesia hari ini. Tetapi dalam dunia purba Nusantara, ia adalah salah satu pelabuhan penting dalam lingkungan budaya Melayu kuno. Kini, kita sambung. Orang mengenali Barus melalui satu bahan yang pernah menjadi komoditi paling berharga di dunia purba. Kapur Barus atau camphor. Nama Barus begitu masyhur sehingga istilah kapur Barus sendiri berasal daripada nama kota ini. Sarjana seperti Jane Draycott menyebut Barus sebagai pusat pengeluaran camphor dan benzoin yang paling terkenal di Asia Tenggara selama lebih 1000 tahun. Lebih menarik, nama Barus bukan hanya muncul dalam rekod wilayah Nusantara, tetapi juga dalam teks Arab, India dan catatan perdagangan yang dikaitkan dengan Mesir Purba. Ada sarjana yang mengemukakan teori bahawa rezin dari Barus mungkin merupakan antara bahan yang sampai ke Mesir melalui perantara Arab dan India. Hari ini, kita akan membongkar kisah sebuah kota yang jarang disebut dalam buku teks, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap sejarah awal Nusantara. Sapek, Barus terletak di pantai barat Sumatera Utara, Indonesia. Hari ini ia kelihatan seperti pekan kecil yang tenang, tetapi dalam catatan sejarah global, ia digambarkan sebagai sebuah pelabuhan antarabangsa yang aktif sejak sekurang-kurangnya abad pertama Masihi. Ahli geografi Yunani Claudius Ptolemy dalam abad kedua Masihi menyebut kawasan bernama Barusai yang dipercayai merujuk kepada kawasan sekitar Barus moden. Teks India seperti Manjusri Mulakalpa pula menyebut Warusaka, manakala catatan dinasti Tang di China merujuk kepada Polu dan Polushi yang dikaitkan dengan pantai barat Sumatera. Pedagang Arab dan Parsi menggunakan nama Fansur atau Pansur untuk kawasan yang sama. Semua ini menunjukkan satu perkara besar. Barus adalah salah satu pelabuhan terawal Nusantara yang diketahui oleh India, China, Timur Tengah dan dunia Mediterranean. Jauh sebelum munculnya Melaka atau Majapahit, Barus sudah pun menjadi titik penting dalam jaringan perdagangan dunia purba. Dan produk utamanya, kapur Barus, dianggap sebagai bahan bernilai tinggi setaraf emas. Inilah bahagian yang sering mencetuskan perbincangan. Kita tahu melalui kajian arkeologi dan kajian sejarah wangi-wangian bahawa Mesir Purba menggunakan rezin, bahan aromatik dan campuran minyak khusus dalam upacara keagamaan serta proses pengawetan jasad. Sebahagian kajian moden menyebut bahawa bahan seperti camphor turut digunakan sebagai bahan fumigasi dan antiseptik. Dalam dunia Islam dan Arab pula, catatan geografi abad pertengahan menyatakan bahawa camphor paling berkualiti berasal dari Fansur iaitu Barus. Dari sini, muncul teori oleh beberapa sarjana moden bahawa barang dagangan dari Barus, mungkin rezin atau camphor, berkemungkinan sampai ke Mesir melalui laluan perdagangan Lautan Hindi. Laluan ini bermula dari Sumatera ke India Barat, kemudian ke Teluk Parsi, sebelum akhirnya sampai ke Afrika Timur dan Mesir. Kita perlu jujur sebagai penyelidik.
tiada manuskrip Mesir yang menyebut nama Barus secara langsung. Tetapi, rangkaian perdagangan zaman purba menunjukkan bahawa bahan dari Nusantara memang sampai ke benua Afrika. Jadi, hubungan Barus Mesir adalah hubungan perdagangan tidak langsung, bukan hubungan politik atau diplomatik. Namun, fakta bahawa rezin Barus disebut berulang kali dalam sumber Islam, Arab dan India menunjukkan betapa luasnya pengaruh sebuah kota pelabuhan di Sumatera ini. Jika hubungan Barus dengan Mesir masih berbentuk teori, hubungan Barus dengan dunia Arab adalah fakta sejarah yang lebih jelas. Dalam banyak karya geografi Arab dan Parsi, camphor dari Fansur disebut sebagai bahan paling bernilai dalam perdagangan lautan Hindi. Sarjana Mesir Mamluk seperti Al-Nuwairi pada abad ke-14 menghuraikan camphor sebagai bahan aromatik terpenting yang datang dari timur jauh. Dan gambaran beliau sangat sepadan dengan daerah Barus. Dalam Al-Quran juga disebut istilah kafur yang sarjana moden percaya berakar daripada istilah kapur Barus. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai bahan ini dalam dunia Islam. Rekod India Selatan pula memberikan bukti fizikal yang lebih kukuh. Di Lobu Tua, berhampiran Barus, ahli arkeologi menemui prasasti Tamil bertarikh 1088 Masihi. Prasasti ini ditulis oleh Persatuan Pedagang Tamil Ayavole 500 yang menyebut mereka datang ke Barus untuk membeli camphor dan benzoin. Ini bermaksud Barus adalah pelabuhan antarabangsa yang sibuk, tempat pedagang Parsi, Arab, Tamil, Cina dan Nusantara bertemu untuk berdagang. Kajian arkeologi moden membuka satu gambaran besar tentang kota ini. Di Lobu Tua, prasasti Tamil menunjukkan Barus mempunyai komuniti pedagang antarabangsa sejak sekurang-kurangnya abad ke-11. Di Bongal pula, penemuan tapak pelabuhan lama menunjukkan aktiviti seawal abad ke-4 Masihi. Kajian botani menunjukkan pokok Dryobalanops sumatrensis, sumber kapur Barus terbaik, memang tumbuh secara semula jadi di kawasan Bukit Barus. Ditemui juga buah pala dari Maluku, menunjukkan Barus menjadi sebahagian daripada rangkaian perdagangan rempah Maluku, Sumatera, India, Timur Tengah. Seramik dari dinasti Song, Yuan dan Ming pula membuktikan hubungan langsung antara Barus dan pedagang Cina. Ringkasnya, Barus adalah sebuah kosmopolis Nusantara yang menghubungkan dunia Melayu, India, Parsi, Cina dan Timur Tengah beribu tahun sebelum zaman moden. Jika Barus begitu hebat, mengapa ia hampir tidak disebut? Pertama, perubahan laluan perdagangan. Apabila Selat Melaka menjadi pusat perdagangan utama dunia, laluan pantai barat Sumatera semakin kurang digunakan. Kedua, penulisan sejarah kolonial. Portugis dan Belanda lebih menonjolkan pelabuhan yang mereka kuasai secara langsung. Barus, yang berada di luar struktur mereka perlahan-lahan tenggelam. Ketiga, naratif negara moden. Malaysia dan Indonesia masing-masing menumpukan kepada pusat-pusat kuasa tertentu sebagai asas pembinaan negara. Pelabuhan purba seperti Barus tidak mendapat perhatian yang sama. Tetapi, dalam sejarah global, Barus adalah bukti bahawa Nusantara bukan dunia terpencil. Ia merupakan salah satu not perdagangan antarabangsa yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India, Timur Tengah dan mungkin Afrika. Menghidupkan kembali kisah Barus membuatkan kita sedar sesuatu yang besar. Tamadun Nusantara tidak pernah wujud dalam vacuum. Ia hidup melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi pintu dunia. Di sinilah bau hutan tropika, rezin dan kapur Barus kita mengembara jauh.
melepasi India, menyeberangi Teluk Parsi dan mungkin sampai ke Mesir. Mungkin kita tidak akan menemui bukti bertulis yang menyebut Barus dalam papirus Mesir Purba. Tetapi, kita tahu bahawa kota inilah salah satu pintu awal Nusantara menuju dunia besar. Sejarah Barus bukan milik mana-mana negara moden. Ia milik seluruh Nusantara. Dan ia mengingatkan kita bahawa tamadun kita sejak dahulu sudah berbicara dengan dunia, walaupun namanya kini hampir tenggelam di telan masa.